Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Rozahiran binti Hamzah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Payung Rumput. Saya mewakili warga SK Payung Rumput sangat mengalu-alukan kehadiran Malaysia Tech Olympic untuk datang ke SK Payung Rumput. Untuk makluman, STEM juga merupakan kebitaraan sekolah kami dan banyak kejayaan yang telah dicipta. Serangkap pantun daripada saya, kapal dagang dari seberang penuh muatan kayu meranti. Malaysia Tech Olympic, silalah datang. Kami di sini teruja menanti. Untuk makluman, pada tahun 2024 merupakan julung-julung kalinya SK Payung Rumput menyertai pertandingan Tech Olympic dan berjaya menjadi juara Zon Selatan. Seterusnya berjaya mendapat naib johan AGV peringkat kebangsaan. Betul tak? Betul. Inilah piala kami. La 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 la. Akak Kayla tengah buat apa ni? Akak Kayla tengah buat apa ni? Muka macam serius je. Tak adalah, buat projek ni untuk Tech Olympic je. Cantik tak? Wah, cantiknya. Akak Kayla ke yang buat ni? Cantik, cantik, cantik. Mestilah. Akak pernah wakil Melaka dalam peringkat kebangsaan tau. Wow! Jealousnya. Akak Kayla ajarlah kami juga. Boleh. Tapi, lagi best kalau Tech Olympic datang sini dan mengajar kita semua. Tech Olympic Malaysia, janganlah datang ke sekolah kami. Kami nak mobile ramai orang. Tapi kali ni, kami nak interview Tech Olympic pula. Datanglah ke studio sekolah kami. Saya Cikgu Syarida, penyelara STEM SK Payung Rumput. Saya Cikgu Nina, Guru Pembimbing Tech Olympics, Ingin menjemput Tech Olympics Malaysia untuk datang ke sekolah kami supaya anak-anak murid kami boleh meneroka teknologi masa hadapan. Malaysia Tech Olympics, jomlah datang ke sekolah kami.